Babe. Jom kita ambil gambar kat sana tu. Cantik sangat kat sana tu. Jom. Tak nak tengok. Gambar tadi pun saya tengok ni. Kenapa Tengoklah gambar ni, ni? bila habis zoom, rambut Abi dah tak lawa dah tengok. Sini-sini dah jadi kosong Mana dah. tengok rambut ni ke? Yang sini. Nipis ke? Ya, tak Okay. sukalah. Hari tu sayang ada beli dekat TikTok serum ni, essence serum. Nak tengok? Elok ke boleh pakai ke? Boleh lah ni pakai kat sini je. Jap. Saya nak tengok ni ada je. Saya selalu bawa je. Sebab ni saya pun memang pakai punya. Saya selalu pakai essence serum ni. Ke? Yang ni. Betul ke ni? Saya ni Betul. Rambut sayang elok lah sekarang. boleh percaya ke ni? Ni macam mana nak guna ni? Ni, Abi buka. Okey. Lepas tu Abi unlock dulu dia punya tu. Ni kena pusing turun ni? Pusing lah. Okey. Bestnya dia ada applicator ball ni. Jadi kalau Abi nak pakai kan, Abi nak pakai dia tak payah pakai banyak sangat. Ni dia ada applicator ball ni. Lepas tu kita roll je kat sini bahagian hairline. Pakai je. Sejuk lah Bi. Sejuk best tau. Pakai dekat hairline ni. Tapi korang kena pastikan kulit kepala kena bersih dengan kering dulu. Tahu? Kena bersih, kena kering dulu. Yang satu lagi yang best boleh pakai kat kening. Bukan boleh pakai dekat kulit kepala je. Ni seram ni. Best gila kan? Betul tak? Jadi satu hari kena pakai berapa kali? Satu hari Abi kena pakai 2 kali sehari. Pagi dengan malam. Senang. Cerita nanti rambut elok. Tapi janganlah expect Abi pakai itu terus jadi. So Abi kena pakai ikut rutin lah, konsisten. Lama-lama rambut Abi okey. Ni memang baik lah. Kalau Abi Jadi nak pakai, kalau Abi pakai ni, rambut Abi boleh lebat semula lah. boleh. Ni pakai gini je, okey? Nanti senang gila. Wow, bestnya. Tengok. Ya. Thank you baby. Ni kira Abi ambil kat Abi je lah. Saya beli yang lain. Betul ke? Betul. Ni dia punya ni. Cantik, senang je korang nak bawa pergi mana-mana. Contohlah Abi pergi mana-mana. Lepas tu Abi tak ingat pakai kat rumah. So bawa je lah, dia macam pen. Senang kan bawa. Ni boleh letak dalam beg Abi juga ni. Letak je dalam beg. Lepas tu tak ingat, pakai je kat mana-mana pun. Dekat mana-mana kita pergi tu pakai je lah. Sebab kita dah boleh bawa. Sebab kecil je benda dia. Tapi ni saya beli kat mana? Beli dekat beg kuning lah. Sekarang kan banyak je dekat beg kuning. Oh ya ke? Type je scalp serum ni, keluar yang ni, terus tekan beli. Murah je, tak mahal pun. Okay, nanti kalau yang ni dah habis, nanti Abi beli satu lagi dekat beg kuning, okay? Nanti tekan kat beg kuning, okay? Okay, thank you baby. Okay.